Untuk soalan forces ni, bagi Maths A and Maths B, question 1 asks you to sketch the free body diagram for the forces acting on block B. Kita kena lukis FBD untuk block B. Dia akan ada weight downward. Okay, any object that has mass will have weight downward. Tension. So tension awak kena ingat, dia mesti away from the object. So kita akan dapat tension kat atas. Okay, ini je yang perlu ada dalam free body diagram. Awak tak perlu letak acceleration, tak perlu letak theta kalau ada. Tak perlu resolve vector. So free body diagram awak kena ada force je. Awak akan dapat 2 marks. For arrow and forces. Kalau tak ada arrow ni salah. Question number 2. Question number 2, kita kena cari tension and acceleration. So untuk kira tension and acceleration, awak kena ada FBD untuk dua-dua blok. Since kita dah ada for B, saya nak lukis FBD untuk A pula. Yang ini awak kena lukis FBD lain tempat lain. So that awak boleh contoh dekat FBD awak. Dan contoh kat jawapan tadi. So ini awak akan dapat ada normal sebab ada surface tension away from the object. And then ada weight. And since dia adalah smooth surface, so dia tak ada friction. Objek ni sebab soalan dia minta cari acceleration. Jadi kita tahu sistemnya akan ada acceleration A. So macam mana awak nak tentukan siapa yang bergerak? Awak fikir logik Walaupun mass ni lagi rendah daripada mass ni, kalau tak ada force yang menarik objek A, maksudnya tak ada F yang ke sini, atau tak ada F yang ke sini, tak ada F yang tarik dia, tak mungkin dia boleh bergerak ke sana secara sendiri. Tu magic namanya. Untuk sistem macam ni, bila tak ada external force kat sini, apa yang jadi adalah block B ni akan drop down with acceleration A dan dia akan tarik objek A ke sana. So inilah arah A awak sekarang ni. Okay, kalau untuk case inclined plane tu pula, lain pula cerita dia. Macam nak tentukan siapa yang jatuh dulu tu, awak kena kira net force mana yang lagi besar. Bukan tengok mass So ni awak boleh tengok contoh video KMSW. Nanti saya up balik video tu. Okay, kita nak acceleration. So awak tengok free body diagram pertama ni. Acceleration boleh dapat dari Y component. So sum of Fy equal to ME. And then kat sini ramai yang salah. Iaitu sepatutnya weight minus tension equal to ME. Kenapa weight minus tension? Any force that follows the direction of movement or acceleration will be positive. So W yang ikut arah pergerakan tu, AV, dia lah yang positif. Dan akan jadi mg minus t equal to me. Mass untuk block B is 3. Ini adalah equation 1. And then kita perlu dapatkan lagi satu equation sebab kita ada dua unknown sekarang, tension dengan acceleration. So equation tu boleh dapat dari free body diagram block 2. Acceleration dalam block A duduk dekat x component. So kita buat sum of fx equal to me. Tension is positive sama dengan me. Mass of block A is 5. So dapatlah tension equal to 5A. So this is equation 2. Apa yang awak buat adalah substitute je equation 2 into equation 1. Kat sini bila awak berjaya mengeluarkan equation ni, awak dapat 1 mark for concept. Buatlah substitution and then kemudian awak akan dapat acceleration dulu, which is 3.68. Awak ambil equation 2 tadi, T equal to 5A. Ganti kat A dalam ni untuk dapatkan tension, which is 18.4 Newton. Ini awak akan dapat 1 mark here and 1 mark here.